Besok kita dah duduk tempat yang Bagus. tempat yang bagus. Kejap abang nak jumpa Nasir jap. Nasir. Assalamualaikum. Macam ni. Ada orang mau balik kampung lagi. Okey. Minggu depan kita balik ya. Kita pergi sekali. Ha? Habis janji ni. Nak tak? Nanti saya fikir. Kena fikir sebab adik-beradik Nasir suruh balik. Sandakan dekat mana? Senakan tu tak sampai bandar Senakan lah ke Beluran. Beluran Sal ada tak nama kakak nama Sal? Salah, ada nama adik dan kakak adik. Ada ya. Dia suruh Nasir balik kampung. Duduk di kampung. Sini tak ada kerja. Kalau nak balik hari Isnin abang ambil tiket kita balik. Ada nombor telefon tak? Siapa? Nasir. Saya ada. Berapa nombor? Cuba call Nasir pernah duduk Shah Alam kan? Seri Muda saya dulu. Sri Muda kan? Ha. Dengan adik perempuan kan? Adik perempuan lah. Nama apa adik perempuan tu? Dia panggil Amy. Amy lah. Amy. Iyalah betul itu. Abang nak pastikan betul itu. Boleh ambil gambar dengan abang tak? Sebab di kampung ada kerja. Ada kebun sendirilah sawit. Siapa punya kebun tu? Saya punya arwah bapak saya lah. Itulah dia cakap suruh kerja kebun sawit. Adik-beradik rindu tau. Sudah berapa lama pisah dengan dia orang? Ya, aku rasa mau dekat 10 tahun. Kita tutup dulu. Mau dekat 10 tahun sudah. Kan? Nasir tak pernah kahwin Ada anak satu. Di mana? Sudah isteri meninggal. Oh, isteri meninggal. Anak di mana? Kampung lah. Tak rindu anak? Ini setelah rindu. Anak sudah besar lah. So kalau Nasir balik sana, abang support tiket penerbangan dan abang pergi sekali. Dan abang bagi sikit wang saku untuk belanja sebelum bekerja. Kan kebun sawit dah ada orang tua punya. Itulah saya mau fikir balik. Nanti adik-beradik bising lah balik tak ada apa-apa itu. Tak, adik-beradik tahu. Itu saya fikir gitu. Adik-beradik kita fikir macam itu. Adik-beradik kata kau tak ada apa-apa. Adik-beradik ni kadang-kadang yang baik dengan kita. Dia tak fikir kita tak ada apa-apa. Dia nak bantu kita. Balik 1 sen pun telah bawa. Jangan fikir yang itu. Saya fikir gitu saja. Nasir jangan fikir yang itu. Nasir fokuskan, aku nak balik, aku nak bekerja di kampung. Kalau jadi balik, Isnin kita terbang. So hari Ahad, abang akan ambil, Nasir duduk tempat abang dulu. Abang ada rumah transit. Ada bilik-bilik. Duduk di situ dulu. Dan kita balik Sandakan. Jangan fikir nyusahkan adik-beradik. Sebab adik-beradik Nasir sudah hubungi abang, minta Nasir balik. Nasir tak rindu adik-beradik. Okey, kalau kita mati dekat sini Nasir macam mana? Tak sudah kan? So kalau kita meninggal dekat kampung kita tua, betul tak? Kena fikir panjang tu. Ya? Yang abang tahu Nasir setuju balik. Okey Nasir. Alright. Selamat. Balik ya? Balik. Okey. Alright. Besok kita dah duduk tempat yang Bagus. tempat yang bagus. Dah duduk tempat yang bagus, akan dapat bantuan daripada kerajaan lah, daripada MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Nasir, keputusan mau balik. Keputusan mau balik Alright. Jom. Jangan lupa follow akaun terbaru abang.